Bulan Ramadan adalah umpama madrasah bagi kita semua. Madrasah yang mana kita belajar banyak di dalamnya. Madrasah yang meningkatkan ilmu kita, yang meningkatkan iman kita, yang meningkatkan amal kita. Lalu kita bergraduasi daripadanya dengan menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Bulan Ramadan adalah madrasah yang mengajar kita tentang erti pengampunan dan kemaafan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mengajar kita tentang erti berkongsi dengan bersedekah dan juga membantu insan-insan yang memerlukan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang mengajar kita tentang menahan diri, erti menguruskan masa, erti muraqabah pengawasan daripada Allah, dan erti bersegera dalam melakukan kebaikan dan juga amal saleh. Kehidupan lebih baik bersama.